ke hulu sungai mencari rotan, singgah sebentar di bawah meranti. Hidup terhempit tekanan beban, terjadi penderaan tanpa henti. Pantun ini menerangkan bahawa tekanan hidup seperti masalah kewangan dan konflik rumah tangga boleh menjadi punca utama berlakunya penderaan. Apabila individu tidak mampu mengawal emosi, mereka cenderung melepaskan tekanan tersebut kepada orang lain, terutama ahli keluarga. Air mengalir di kaki gunung, ikan bermain di celah batu. Pawik di jiwa, sukar di pintu, drama lama kekal terpaku. Pantun ini pula menggambarkan kesan penderitaan yang mendalam terhadap mangsa. Walaupun luka fizikal mungkin sembuh, kesan emosi dan drama akan kekal dalam jangka masa panjang dan sukar dilupakan. Pergi ke dusun, memetik cempaka, harum baunya sampai ke laman. Kurang kesedaran dalam masyarakat kita menyebabkan kes terus tersimpan. Pantun ini menjelaskan bahawa kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat menyebabkan banyak kes penderaan tidak dilaporkan atau disedari. Sikap tidak ambil peduli menjadikan masalah ini terus berlaku tanpa penyelesaian. Burung berbuah membuat sarang di lahan luar tepi perigi. Undang-undang tersedia jangan dipandang, pelaksanaan wajib dihukum lagi. Pantun terakhir ini pula menekankan bahawa walaupun undang-undang telah diwujudkan untuk melindungi mangsa penderaan, pelaksanaannya masih perlu dikukuhkan. Tindakan yang tegas dan berkesan sangat penting bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Thank you.